Cara nak tukar bateri personal manager, silakan pisau bateri Energizer saiz 2016, saiz bateri 2016. Pastikan betul. Okey, kita tanya pada kunci dahulu. Pastikan kunci ni betul, bateri tak ada. Sediakan screwdriver bunga, pastikan ujung dia 6, jangan kecilnya dah takut lulus dia punya skru. Buka skru tersebut pelan-pelan, takut lulus. Pastikan buka secara berhemah. Okey, kita buka pelan-pelan. Okey, kita buka. Ingat chip ni penting kita simpan, dia takut terjatuh, terhilang. Chip ni amat penting, tak ada chip ni tak hidup. Okey, next kita tarik dia punya macam papan. Okey, pastikan 2 biji bateri tu kita buang. Okey, kita buang satu-satu dah. Kita buang satu-satu. Ini bateri. Okey, 2 biji dah. Okey, sekarang ni kita ambil benda tajam sikit, kita buka satu biji supaya mudah nak buang. Sebab dia ketat sikit. Tarik pelan-pelan. Ingat masa bateri, kedudukan bateri tu pastikan keadaan macam tu ya. Jangan terbalik. Takut bila pasang nanti lupa terbalik, tak detect. Okey, pastikan 2016 2 biji sama. Okey, ambil pisau. Ini saya buat sampel lah bateri ni, bateri spare. Sampel. Okey, kita ambil kedudukan bateri itu, pastikan kedudukan dia sama. Ingat sama. Lepas pada tu kita masuk kawasan C tu. Kita tekan pelan-pelan lah. Okey, pastikan rata. Keadaan tu rata, kedua biji tu rata, supaya dia kemas sikit lah. Okey, jangan keras sangat, takut terpatah. Okey, lepas tu kita letak dengan berhati-hati. Pastikan 2 biji lubang tu ngam dengan on off. Jangan lupa, chip ni amat penting. Pastikan jangan terbalik pasang, dan kedudukan tu macam kita buka balik. Tak ada chip ni, engine tak boleh hidup kalau kita start kosong. Okey, lepas tu kita pasang tutup. Pastikan ujung tu kita masukkan dahulu, dia macam klik. Okey, kita masukkan ujung, kita tekan kiri, keliling kiri kanan. Okey, next kita cuba on off.